Video hari ni saya nak cerita pasal apa yang saya buat dekat TikTok. Saya ada akaun TikTok sama dengan nama channel saya ni. Jadi benda ni benda best tau. Benda yang saya buat dekat TikTok ni benda yang orang semua nak, ramai suka. Jadi korang stay dulu dalam video ni, tengok apa yang saya nak kongsikan. Korang kalau nak buat wifi dekat rumah, SIM card jangan pilih sembarang pakai data sebesar mungkin. Nak data besar, WhatsApp saya sekarang dekat ruangan description, okey. Nanti kita tengok plan-plan apa yang menarik untuk guna dekat wifi. Okey, sebenarnya dalam TikTok saya mempromosikan produk TV box. Saya share information tentang TV box. Saya jual sekali jual pun ada. Jual TV box. Okey, TV box ni saya banyak cerita dekat dalam YouTube saya, tapi banyak yang kena padam sebab korang tahulah kan TV box channel-channel haram ni lagi itu yang masalah. So saya nak cerita saya ringkas dekat sini. Saya harap korang boleh tumpukan perhatian. Saya tak bermain banyak pada grafik. So ini contoh TV box. TV box ni adalah alat yang dulunya kehendak, sekarang dah jadi keperluan. Ramai yang memiliki TV box dekat rumah, dan saya yakin untuk tempoh jangka masa panjang setiap rumah bakal memiliki TV box. Kenapa dengan TV box? Apa bezanya dengan smart TV? Saya dah buat video tu, korang boleh searching browse dekat dalam YouTube. Saya dah buat video perbezaan. Sebenarnya TV box ni adalah jalan pintas untuk buat TV biasa jadi smart TV. Dan manakala bagusnya TV box ni, dia tidak terikat biasanya. Dia bebas, korang nak buat benda-benda underground dalam ni, nak isi pun boleh, macam korang guna handphone. So orang guna TV box ni nak buat macam handphone tu berada dekat skrin besar. Nak tengok YouTube, nak tengok Netflix, nak tengok TikTok pun boleh. Jadi TV box ni memerlukan internet 100%, sama ada wifi dekat rumah, wifi daripada modem 4G 5G, ataupun wifi fiber, ataupun hotspot. Gunakan hotspot handphone boleh juga. Jadi dekat TikTok saya jual, dan saya mempromosikan produk TV box, dan saya sharing information TV box yang berkualiti sahaja. Seperti yang kalau korang tahu, saya ada promote sebelum ni review lah. Maksud saya review, saya ada review produk TV box clone. TV box tak ada Google certified. Ni satu perkataan Google certified ni, apa-apa TV box yang korang nak beli, just make sure satu perkataan Google certified. Itu adalah device yang berkualiti, yang terbaik, yang betul-betul dicipta, yang betul-betul dikeluarkan dan menggunakan sistem yang betul. Katakan dia guna Android TV, dia pakai Android TV yang legit, bukan bodoh-bodoh, bukan asal boleh letak. Tapi dekat TikTok pun ada juga mangkuk ayun yang dia cerita benda-benda mengarut. Tapi saya pun dah malas nak layan, lantak dia orang lah. Yang faham tu faham. Yang kenal saya pasti faham apa yang saya masukkan. Okey. So TV box ni, ramai tertipu bila nak beli TV box semata-mata nak tengok siaran TV percuma free lifetime dengan movie lifetime. Tak ada baik. Sebenarnya benda tu adalah scam. So saya boleh cakap, korang jumpa dekat TikTok ataupun dekat YouTube, mana-mana yang mempromosikan TV box lifetime, okey, ada movie lifetime pula tu, itu adalah produk scam. Lifetime adalah benda tak wujud. Termasuk dekat Facebook, banyak model-model yang dipromotkan, yang dekat iklan diorang running ads, benda-benda sampah, benda-benda tak berkualiti. Dan yang paling jahatnya, bila saya masuk dekat TikTok, saya cuba kenalkan orang TV box yang berkualiti tu macam mana. Ada pula pihak-pihak yang nak buat duit ni, dia tipu customer. TV box ni memang ori, TV box ni Google certified, padahal benda tu tak ada pun. Tu yang masalah sekarang teruk sangat dekat TikTok punya market. Dan saya tak tahu video saya ni selamat untuk saya publish dekat YouTube ke tak, takut kena padam juga. Tapi gentle lah So itu saya nak cerita apa yang saya jual dekat TikTok. Selain saya jual TV box, sebenarnya saya jual trust, saya jual kepercayaan. Di mana apa yang saya berikan dekat korang, kalau saya bagi ABC yang korang akan terima. Korang takkan boleh beli ABC dan terima produk BCD. Saya takkan buat macam tu, dan saya cuba bagi kepercayaan yang sebaik mungkin untuk korang dapatkan betul-betul kualiti. Tak ada tipu-tipu, tak ada temerang-temerang. Yang beli box dengan saya pun ramai juga yang nak isi benda-benda TV tu apa semua Tapi benda-benda tu semua dia dalam kategori illegal. Okey, dia orang nak tanya saya, "Bang, macam mana dah beli? Saya dah beli abang punya ni yang original ni. Macam mana nak isi?" Itu sebenarnya orang nak. Jadi saya bagi tahu je lah. Kalau kau nak kena buat macam ni, buat macam ni sebenarnya. Tak susah mana. Tapi bayaran bulanan tu tetap ada, sebab itu adalah untuk maintenance. Dia tak mahal macam kalau korang pakai
channel kan sebulan 100 setengah. Tapi kalau korang pakai benda-benda gelap ni, sebulan baru RM15, RM20. Itu pasal orang semua sekarang ramai cari TV box. Tapi jangan salahkan TV box. TV box hanyalah sekadar alat. Dia macam handphone saja. Yang jadi haram tu adalah konten-konten terlarang yang korang nak tengok secara percuma ataupun nak tengok free tanpa bayar mahal-mahal. Kalau kena bayar pun tak mahal. So itu yang masalah konten-konten dalam tu. Tapi saya tetap tak menafikan kalau korang jenis yang melayan konten-konten original macam Netflix tu, macam Disney Plus, korang bayar secara official, original, bulan-bulan dengan harga yang mahal. Dia offer tu kan, mahal kan harga dia. Dia quality dia tetap the best. Kalau nak dibandingkan application pirate yang percuma ataupun yang dengan bayaran yang murah, quality dia tetap tak dinafikan original is the best. Cuma daripada segi harga, kemampuan orang, memang meninggal orang nak melayan benda-benda tu. Bayangkan guys, streaming service punya platform ada banyak. Netflix, Disney Plus Hotstar, HBO Go, HBO Max Prime. Ini baru 5 tau. Ada lagi Aiki apa semua, Durio. Tu kalau korang nak langgan sebulan main 300-500 pun boleh tau. Memang mahal gila. Tapi kena bijak lah buat pemilihan. Tengok konten-konten macam mana yang korang nak, pilih streaming service dengan betul. Tapi untuk golongan yang kurang mampu, dia ambil keputusan yang paling senang, pakai pirate product. Janji boleh tengok, subtitle ada, dah puas hati. Kalau saya tak minat benda tu. Saya minat original jugalah. Netflix pun saya bayar bulan-bulan apa semua. Macam Prime ke apa, saya bayar sebab saya nak quality server yang bagus. Tak ada stability yang bermasalah tu. Memang tak ada lah. Bila original ni memang macam tu lah kualitinya. Kalau korang nak beli TV box, saya ada supply juga, okay? Dan saya supply banyak model, dan semua model yang saya supply adalah original, dan dia menggunakan OS yang Google certified. Dan benda tu benda bukan fake, bukan clone, bukan tipu. Maksudnya kalau RAM dia 2GB, 2GB. Bukan RAM 8GB dekat kotak, tapi dekat dalam TV box tu baru 1GB RAM. Bukan. Itu bukan saya. Itu scammer yang jual. Saya hanya jual yang produk betul-betul telus. Itu produk yang korang nampak, itu yang korang akan beli, dan itu yang produk yang korang akan terima. Dekat market, saya ingatkan korang, dekat market ni, kalau bab TV box je, memang bersepah produk clone, produk fake. Dia sama macam situasi zaman lebih kurang 12-15 tahun yang lepas, di mana Malaysia dibanjiri handphone clone, handphone fake, handphone made in China. Handphone harga 2,000 tapi keluar clone harga 300. Tapi zaman kita sebenarnya dah habis benda tu. Kurang ada, masih ada, tapi tak keterlaluan sangat. Tapi yang keterlaluan sekarang adalah produk TV box. Aku boleh jamin guys, dekat TikTok, YouTube, dekat Facebook, 3 social media ni kalau korang cari, memang confirm banyak yang clone lah orang promote. Aku tak tahulah kenapa. Dan yang masalahnya dijanjikan lifetime. Dan lifetime tu dah saya cakap, dia benda tu scam. Dia tak akan tahan lama. Tapi orang tetap rosak. Mentaliti orang dalam Malaysia ni rosak. Bila TV box dia ada channel lifetime. Itu je dia orang fikir. Sebenarnya benda tu salah. Benda-benda channel ke movie tu, semua tu adalah add-on, servis tambahan, di mana kalau korang nak, korang boleh pasang. Kalau korang nak original, beli original. Kalau korang nak cetak rompak, nak murah punya pasal, boleh pasang sendiri. Benda tu option, macam korang pakai handphone. Sebab tu saya banyak kali dekat dalam video saya akan cerita, TV box ni dengan handphone lebih kurang aja. Dia fungsi dia macam handphone juga, cuma dia tak adalah boleh letak SIM card, tak adalah untuk call ke apa, tak adalah. Logik sikit lah. TV box untuk entertainment dekat TV. Siapa yang belum follow TikTok saya, follow sekarang. Nama yang sama dengan channel ni. Dan siapa yang nak beli TV box tapi tak nak kena scam, saya jamin tak ada usul scam dekat sini. Boleh roger saya. Tapi saya, bila korang roger saya, pastikan dah faham sikit lah cara nak faham macam mana bang. Sebab tu lah masuk dalam TikTok saya, fahamkan sedikit information. Lepas tu dah WhatsApp saya tu, tanya benda-benda tambahan ataupun nak terus beli. Jangan asyik tanya je kan. Belinya tak, tanya je. Penat bang nak jawab. Saya dah tolong banyak benda. Daripada channel saya, daripada TikTok saya, banyak benda saya bantu orang untuk elak kena scam. Jadi saya dah buat video, tengoklah, fahamkan sikit-sikit. Nak beli boleh roger-roger. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.